Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Bertemu lagi dengan Rehan di channel Nurihan Atman. Rehan merakamkan OKM perkembangan di bulan Mac. Dah masuk bulan puasa ya. Selamat berpuasa pada kawan-kawan Muslim. Ni perkembangan berkuntum je kali ni. Sebab pokok ni Rehan baru buat cutting. Rehan potong selepas dia tinggi. So Rehan taruh dia dalam sebulan lebih kot. Tiba-tiba dia berbunga balik. Ni terus perkembangan ni kawan-kawan. Warna kuning, warna putih, dan di atas sana warna purple. Merah ni masih ada lagi. Kali ni kita dapat lihat ni ya, Oncidium Guanshin Road Ruby. Pokok ni pada Rehan agak cerewet juga ya penjagaan dia. Tapi alhamdulillah dia ni jenis baka yang rajin berbunga sebenarnya. Rehan ada juga satu lagi Oncidium ni, bunga kecil-kecil. Dia jenis bercambak. Dan ini satu lagi Dendrobium Splash. Berbunga lagi kali ini ya kawan-kawan. Empat kuntum juga. Macam hari tu empat kuntum. Ada dua kuntum lagi Anosmum Rehan yang kembang dari pasuk ini. Kali ini mereka kembang tak serentak ya kawan-kawan. Ada yang baru berkudup, ada yang dah kembang dulu. Dan ini adalah pertama kali kembangnya pokok bunga Wanda Tessellata. Rehan bela dah 3 tahun ya, masuk tahun ketiga. Dan ini adalah pertama kali dia kembang, berjaya berbunga. Bunganya ada bau wangi. Kalau lihat daripada penulisan ID ni, Wanda Tessellata adalah jenis orchid spesies. Dan di sebelah ni ada satu lagi Rehan punya Mokara ya. Rehan tak pasti ID apa sebenarnya. Bunga dia warna macam ni lah, warna pink. Mokara yang Rehan tanam macam manda, dalam pasu dengan sedikit media, pasu gantung. Dalam tu ada arang dan ada ni ya, akar kadaka. Ni Mokara merah ni tak tahan lama. Dia cepat layu. Jangan perhatikanlah dia cepat layu. Dia jenis bercambah juga ni. Dia bercabang-cabang bunganya. Dendrobium epilum ni akan kembang berperingkat ya kawan-kawan. Ada yang masih berkudup dan ada yang dah kembang.
Hari ini 25 Ramadan, Rehan merakamkan bunga yang kembang. Ada satu wanda yang sudah kembang penuh. Mekara Pangkuntian Gold, Dendrobium Experbean, ada 2 tangkai. Mekara yang masih bertahan, dan satu lagi Pangkuntian Gold. Ini bunga bakung, jenis-jenis bunga bakung. Lihat ada warna putih. Dan rakaman terakhir untuk bulan Mac, Dendrobium, bunga comel ni. Banyak dendrobium ni akan kembang pada hari raya. Sekian dulu dari Rehan. Semoga terhibur. Hingga bertemu lagi di video lain. Bye. Assalamualaikum.